Keris log 3 aman hisap, keris log 9 jangan dicabar. Bila bicara sudah dikata, tidak berundur walau dibakar. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani saya ucapkan kepada para penonton. Nama saya ialah Ong Kong Yu dan saya dari SMK Taman Desa. Kod sekolah saya ialah WEA 0212. Baiklah para penonton, pada pagi yang indah ini saya ingin berbicara tentang sebuah novel yang bertajuk Lieutenant Adnan Wira Bangsa. Novel Lieutenant Adnan merupakan sebuah novel yang dikarang oleh Abdul Latif bin Talib, seorang penulis yang berasal dari Rembau, Negeri Sembilan. Novel Lieutenant Adnan secara keseluruhannya mengisahkan kehidupan watak utama dalam novel ini, iaitu Adnan yang merupakan seorang anggota tentera dalam berjuang untuk mempertahankan tanah air daripada dijajah oleh Jepun. Novel Lieutenant Adnan mengisahkan tentang Adnan yang merupakan anak muda yang dilahirkan di Sungai Ramal, Selangor, hidup dalam suasana kemiskinan kampung. Kehidupan mereka bergantung hanya pada hasil sawah padi dan kebun getah yang cukup makan sahaja. Adnan dibesarkan oleh kedua-dua ibu dan bapanya, iaitu Pak Saidin dan Mak Mila. Adnan yang merupakan seorang anak sulung mempunyai dua adik-beradik, iaitu Ahmad dan Amarullah. Adnan merupakan anak yang sangat rajin dan sentiasa taat kepada perintah orang tuanya. Sejak usia 10 tahun, beliau membantu orang tuanya di kebun getah setiap pagi. Moyang kepada Pak Saidi merupakan orang buruan Inggeris, maka beliau sengaja merahsiakan keturunan pahlawannya kerana khawatir diburu. Semangat patriotik itu dapat dilihat diwarisi oleh Adnan. Pak Saidi tidak mahu anak-anaknya mewarisi pekerjaannya di kampung. Justru, beliau memiliki keazaman untuk memastikan masa depan anak-anaknya lebih baik daripadanya. Pak Saidi sedar bahawa hanya dengan ilmu pengetahuan, anak-anaknya boleh menabur bakti kepada agama, bangsa dan juga tanah air. Beliau berhasrat mahu menghantar anak-anaknya ke sebuah sekolah aliran Inggeris, tetapi mendapat tentangan daripada orang kampung kerana mereka risau bahawa anak-anak Pak Saidi akan mengaruhi anasir yang tidak diinginkan. Tanpa menghiraukan tentangan daripada orang kampung, Adnan tetap dihantar untuk bersekolah di sebuah sekolah aliran Inggeris dan telah menjadi seorang pelajar yang disenangi oleh rakan-rakan serta guru kerana sikapnya yang rajin dan pintar. Selepas tamat persekolahan, beliau menjadi seorang guru pelatih di Sekolah Melayu Sungai Ramal. Namun, bidang perguruan bukanlah minatnya. Sebaliknya, cita-cita Adnan adalah untuk menjadi seorang askar. Tersebar berita bahawa tentera British ingin menubuhkan satu pasukan askar Melayu yang terdiri daripada anak-anak Melayu. Selepas mendapat restu ayah dan ibunya, Adnan serta beberapa orang pemuda kampungnya menyertai latihan ketenteraan di Port Dickson. Dengan penuh kesungguhan menjalani latihan ketenteraan, Adnan berjaya direkrut ke dalam pasukan askar Melayu. Beliau ditugaskan untuk ke Singapura, kemudian menerima kenaikan pangkat sebagai seorang sarjan. Seterusnya terpilih untuk menyertai upacara pertabalan King George ke-6 di London. Tidak lama selepas itu, Adnan dinaikkan pangkat sebagai seorang lieutenant dan telah berkahwin dengan seorang guru di kampungnya yang bernama Sophia. Hasil perkahwinannya melahirkan 3 orang zuriat dan mereka menetap di Pasir Panjang, Singapura di Kem Regimen Askar Melayu. Apabila Perang Dunia Kedua mula berlaku, terdapat ulah-ulah bahawa Jepun akan menyerang Singapura. Lieutenant Adnan telah mengambil keputusan menghantar isteri dan anak-anaknya pulang ke kampung mereka demi keselamatan keluarganya. Askar Jepun telah pun berjaya mendarat di Kelantan dan telah menyebabkan ramai askar Melayu yang tumbas dan terkorban. British juga tidak berjaya untuk menghalang pergerakan askar Jepun untuk mendarat di tanah Melayu pada ketika itu kerana aset ketenteraan seperti kapal perang telah diserang terlebih dahulu. Pihak British ketika itu yakin bahawa kubu pertahanannya di Singapura adalah
adalah lebih kebal daripada serangan askar Jepun. Namun, seramai 42 anggota Regimen Askar Melayu telah berkorban, termasuk Lieutenant Adnan yang berjuang sehingga ketitisan darah yang tak akhir. Lieutenant Adnan digantung di atas pokok ceri dan ditikam secara bertubi-tubi sehingga mati. Jepun pun berjaya menakluki Singapura, tetapi tidak lama setelah Amerika Syarikat mengebom pangkalan tentera Jepun di Hiroshima. Kisah ini diakhiri dengan British kembali untuk memerintah tanah Melayu. Baiklah para penonton, pada khidmat saya, novel ini ingin menyampaikan mesej kepada kita untuk menjadi seorang rakyat Malaysia yang mempunyai semangat patriotisme dalam diri dan sentiasa bersedia untuk berjuang demi mempertahankan kedaulatan negara. Saya berharap agar novel ini dapat menjadi inspirasi kepada para pembaca di luar sana. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.